Tengok ni, memang luar biasa betul lah kakak dia. Semua ni berjaya dicapai dengan teknik tut udara bintang yang baru. Kau tahu tak, kaedah ni jauh lebih berkesan daripada tut biasa. Dengan teknik ni, kau boleh dapat pokok buah baru dengan kadar kejayaan yang jauh lebih tinggi. Malah pada pokok yang biasanya tut cara lama selalu bermasalah pun boleh jadi. Hari ni, aku nak tunjukkan kau cara nak buat betul-betul. Langkah demi langkah. Jadi, jangan lepaskan perhatian sebab kita akan mula sekarang juga. Perkara pertama yang kita perlukan ialah sebotol plastik. Boleh guna yang 1 liter atau lebih kurang suku galen pun boleh. Sekarang kita akan sediakan bekasnya. Dengan pen-pen anda, kita buat satu tanda lebih kurang 10 cm, lebih kurang 4 inci. Itulah ketinggian bekas kita nanti. Lepas tu, kita tandakan satu garisan dari tengah penutup sampai ke tanda tadi. Itulah bahagian yang kita akan buka botol nanti. Sekarang, dengan pisau atau gunting, kita akan potong keliling yang kita dah tandakan tadi. Perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Kita akan buat macam ni. Sekarang tiba masa untuk buka bekas tu. Untuk itu, kita akan potong sepanjang garisan menegak tadi yang kita dah tandakan sebelum ni. Kita akan buat dengan pisau sampai ke bahagian paling keras botol, iaitu kawasan penutup. Masa tu, kita boleh guna pelayar pemotong untuk habiskan buka bahagian tu. Kalau tak ada pelayar, boleh juga guna gergaji kecil atau apa-apa alat pemotong lain yang boleh mudahkan kerja. Kita akan buat macam ni. Baiklah, sekarang bekas kita dah siap disediakan. Sekarang kita pergi ke bahagian penutupnya. Kita juga kena sesuaikan penutup tu dengan dahan yang kita nak guna. Untuk tu, kita buat lubang lebih kurang sama tebal dengan dahan tempat kita nak buat kaedah tut tu. Tak perlu pun jadi sempurna. Kita cuma nak pastikan ia muat elok supaya nanti tanah tak mudah keluar. Lepas dah buat lubang tu, kita buat juga satu potongan sisi pada penutup. Potongan ni akan membolehkan kita buka sikit penutup tu dan letak keliling dahan. Kita akan buat macam ni. Sekarang kita letakkan penutup tu pada dahan. Kita periksa sama ada ia masuk dengan betul. Dan bila kita nampak ia dah muat elok, kita boleh teruskan ke bahagian seterusnya. Bila kita dah sediakan bekas dan juga penutup yang akan diletakkan di bahagian bawah, sekarang kita perlu buat penutup akas pula yang akan menutup bekas tu lepas kita isi dengan tanah. Untuk itu, kita akan potong lebih kurang 2.5 cm, lebih kurang 1 inci dari bahagian bawah botol yang sama kita guna tadi. Sekarang kita buat satu potongan menegak sampai ke tengah. Dan dengan gunting atau pisau, kita akan besarkan lubang tengah tu perlahan-lahan. Saiz lubang tu bergantung pada ketebalan dahan yang kita nak guna. Tak perlu pun jadi sempurna sangat. Baik, sekarang bekas kita memang dah siap sepenuhnya. Sekarang masa untuk pergi ke pokok dan mula buat kaedah tut udara bintang. Perkara pertama yang kita akan buat ialah potong satu bulatan mengelilingi seluruh dahan. Kita kena potong sampai ke kayu. Jadi masukkan pisau betul-betul untuk potong kulit pokok tu sepenuhnya. Lepas dah buat potongan pertama tu, kita akan buat beberapa potongan memanjang pula. Untuk kali ni, panjangnya lebih kurang 5 cm atau dalam 2 inci. Tapi ukuran ni bergantung pada saiz bekas yang korang dah sediakan. Yang penting, semua bahagian ni nanti mesti berada dalam botol dan kita akan buat macam dalam video ni.
Terima kasih. Bila semua potongan dah siap, sekarang kita akan angkat satu demi satu setiap jalur kulit pokok tu perlahan-lahan. Untuk tu, kita akan guna pisau yang sama. Kita buat dengan sangat berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Cuba pastikan semua jalur kulit pokok tu kekal dalam keadaan terbaik. Kalau masa proses ni ada yang terputus, tak ada masalah langsung. Yang lain masih boleh berfungsi dengan baik. Kita terus angkat satu demi satu sampai semuanya terbuka sepenuhnya. Bila semua jalur kulit pokok dah terpisah dari kayu, sekarang kita akan lipat perlahan-lahan ke atas. Cuba bagi bentuk dia jadi macam bintang, macam yang saya tunjuk ni. Tak perlu semua jadi sama rata. Yang penting semuanya terbuka dan melengkung ke atas. Dan bentuk inilah yang bagi nama pada kaedah ni. Bila semua jalur dah dalam posisi yang kita nak, kita akan ikat dengan kabel tie. Tapi, kau juga boleh guna apa-apa jenis ikatan lain. Kita ketatkan cukup-cukup supaya semua jalur tu kekal terbuka dan akhirnya dia akan jadi macam ni. Sekarang kita sampai ke bahagian yang paling sensitif dan mungkin juga yang paling penting dalam keseluruhan proses ni. Kita akan kikis lapisan kambium di bahagian bawah. Macam tadi, kita dah tinggalkan lebih kurang 2.5 cm, lebih kurang 1 inci kosong di bawah kabel tie tu. Itu je kawasan yang kita akan kikis. Kita kena buang habis lapisan kambium kat bahagian tu. Kenapa? Sebab kita perlu hentikan aliran getah pokok yang turun ke bawah. Dibuat di kawasan tu sama macam apa yang berlaku pada sebarang kaedah tut pokok udara. Dengan cara ni, pokok akan kumpul semua nutrien dan hormon pertumbuhan di atas bahagian yang dipotong, jadi lebih mudah untuk akar baru tumbuh. Bila kita dah siap sediakan tok, sekarang tiba masa untuk letak bekasnya pula. Untuk itu, kita buka bekas tu ikut potongan menegak yang kita buat tadi dan letakkan keliling dahan. Perlahan-lahan kita sesuaikan bekas tu sampai seluruh kawasan tu betul-betul berada dalam bekas. Sekarang, tiba masa untuk masukkan medium tanaman. Untuk kali ini, saya akan guna medium tanaman yang mudah mengalirkan air. Tapi anda juga boleh guna medium universal tanpa masalah. Medium ni tak ada apa-apa yang istimewa pun. Yang penting, ia boleh tahan kelembapan dengan baik. Tapi pada masa yang sama, ia mesti ada saliran yang baik supaya tak bertakung air. Macam yang anda boleh nampak, lubang yang kita buat pada penutup tadi akan membolehkan lebihan air keluar dengan mudah. Jadi, air tak akan terkumpul dalam bekas tu. Sekarang kita isi perlahan-lahan sampai hampir ke bahagian atas. Bila medium tanaman dah elok terletak dan bekas pun dah dalam posisi yang kita nak, sekarang masa untuk siraman pertama. Kita akan siram dengan banyak supaya seluruh medium tanaman jadi lembap sepenuhnya dari awal lagi. Tapi, anda kena ingat yang kekerapan siraman bergantung pada musim semasa. Kebiasaannya, kaedah tut udara dibuat pada hujung musim sejuk atau awal musim bunga, masa pokok mula aktif semula. Namun begitu, bergantung pada iklim di kawasan tempat anda tinggal, kaedah ini juga boleh dilakukan pada waktu lain sepanjang tahun. Sebab itu, lebih penting untuk perhatikan medium tanaman daripada ikut kalender. Bila kita nampak medium mula kurang lembap atau agak kering, kita akan siram semula supaya kelembapan sentiasa terjaga sepanjang proses pengakaran. Dan sekarang, inilah bahagian yang paling best. Lebih kurang 8 minggu dah berlalu sejak kita buat tur udara ni. Cuba tengok, memang menakjubkan betul. Akar-akar putih dah mula keluar di seluruh bekas tu. Dalam masa yang singkat je, sistem akar yang sangat hebat dah terbentuk. Malah dari minggu-minggu pertama lagi, akar-akar pertama dah mula kelihatan. Memang tak dinafikan, tut udara bintang ni memang betul-betul berkesan. Bila tut udara dah betul-betul berakar, sekarang tiba masa untuk pisahkan dia daripada pokok induk.
Potong tut udara tu di bahagian bawah dan letakkan dalam pasu sederhana dengan medium tanaman yang bagus. Siram dengan baik dan biarkan lebih kurang seminggu di kawasan separa teduh atau cahaya tidak langsung supaya pokok mudah menyesuaikan diri. Lepas seminggu, barulah boleh letak di tempat tetap dan nikmati pokok buah baru. Sampai sini saja video untuk hari ini. Kalau kau suka kaedah bintang ni, jangan lupa tekan suka ya. Kongsikan dengan sesiapa saja yang minat pokok atau buah-buahan. Dan beritahu saya di ruangan komen dari mana anda tonton saya dan pada pokok buah apa anda nak cuba kaedah ni dulu. Saya memang teruja nak baca dan tahu hasil korang semua. Salam sayang dan jumpa lagi di video seterusnya.